Kereta ni datang dengan dua power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni design seat untuk bahagian belakang datang dengan seat half Alcantara. Dengan tepi ada leather, tengah balut full Alcantara. Isofix untuk kedua-dua kursi, armrest dan juga leg rest. Dan kat sini ada food tray, sama juga di sebelah sana dengan Type-C charging port di kedua-dua kerusi. Dengan bahagian atas ada kontrol aircon dengan fungsi seat heater. Kat sini ada blinds dengan Alcantara finishing di bahagian pintu dia. Seat bahagian belakang datang juga dengan half Alcantara dengan leather di bahagian tepi dengan Alcantara di bahagian tengah. Dengan charging port sama juga di sebelah sana. Untuk berminat naik kereta ni, korang boleh Roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.